Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar koma? Pagi ni kita dah pun menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun 2025. Justru bagi pihak Cik Tam Oboi TV, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua subscriber, follower dan juga yang menonton channel YouTube, TikTok dan juga Facebook Cik Tam Oboi TV. Sesungguhnya Hari Raya Aidilfitri ini adalah merupakan hari kemenangan kita. Setelah sebulan kita mengawal diri dan melakukan pengorbanan dalam konteks mengawal hawa nafsu kita. Sesungguhnya hawa nafsu kita ini dalam agama kita dikatakan terbahagi kepada dua, iaitu yang pertamanya nafsu lawamah, iaitu nafsu yang tidak stabil, yang mana ada ketikanya kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan, tetapi dalam masa lain kita mungkin ada pula keinginan untuk melakukan kejahatan. Jadi nafsu kita yang pertama ini, nafsu lawamah ini adalah dikatakan nafsu yang tidak stabil. Dan dengan puasa inilah dapat menstabilkan nafsu lawamah ini. Maksudnya kita ni diberikan latihan untuk mengawal antara baik dan juga buruk tersebut, dengan harapan akhirnya kita dapatlah meninggalkan keburukan dan melakukan seberapa banyak kebaikan. Yang keduanya ialah nafsu amarah, khususnya baran kita. Sikit-sikit rasa nak marah, dan ini juga dapat dikawal dengan latihan kita berpuasa selama sebulan ini. Semoga dengan latihan berpuasa itu dapat mengurangkan tingkat baran kita tu. Kerana pada teman, baran ni tak ke mana. Akhirnya dia merosakkan diri kita, paling tidak pun dia merugikan diri kita. Dan seterusnya melalui latihan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan yang mulia ini, ialah bagaimana dianya menggesa ataupun menggalakkan diri kita untuk memohon maaf dan juga memberi maaf. Kerana maaf ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diri kita juga sebenarnya. Kalau kita tak memberi maaf kepada orang, sebenarnya yang stres adalah diri kita. Dan yang akan sangkut di akhirat nanti juga kita. Bayangkan di mahsyar nanti, seboleh-bolehnya kita nak mempercepatkan hisap kita. Mana tahan duduk matahari sejengkal di atas kepala. Jadi kenapa perlu kita menyimpan dendam kepada orang? Kenapa kita perlu menyimpan amarah kita kepada orang sedangkan ianya merugikan diri kita? Itulah latihan yang kita buat dalam bulan puasa ini adalah untuk menyedarkan kita dan membawa kita ke arah itu sebenarnya. Jadi selamat Hari Raya lah kepada semua. Bagi yang menggunakan jalan raya, berhati-hatilah di jalan raya. Ingatlah, puasa sebulan itu telah berjaya sebenarnya mengawal baran, mengawal amarah kita. Jadi janganlah pada hari raya ini kita bawa balik perangai lama kita, perangai baran kita tu di atas jalan. Berterima kasihlah kita. Semoga semuanya selamat sampai ke tempat yang dituju dan berbahagialah bersama keluarga, sanak saudara, sahabat andai di Aidilfitri ini.